Hai, Assalamualaikum. Pagi ni kita dah bergerak ke Taman Negara. Tetamu kita kali ni dari Kampung Pendamar, Kelang. Sementara tu, kita makan sarapan pagi. Bihun goreng dengan nasi minyak. Sambil-sambil tu, kita dengar briefing untuk trip kali ni. Sebelah kita ni ada Houseboat Nautica dan kita melalui di tepi hotel baru. Sebelum ni, pelancong semua tanya, hotel benda tu bila nak buka? Sekarang hotel tu dah buka dah. Nama dia Hotel Primula by the Lake. Sebelum masuk Taman Negara, kita kena berhenti dulu di pos perhilitan untuk hantar permit. Dan di belakang kita ada houseboat Arif Idris. Bulan 7 ni air tasik dah surut, jadi timbulah tunggu-tunggu kayu yang tenggelam. Sebelum sampai Gua Bewah, kita makan tengah hari dulu. Menu lauk kampung je, kerisi goreng, ayam paprik, masak lemak kulit buah stok. Kalau aku memang terliur lah dengan makanan macam ni. Selepas 5 jam perjalanan, sampailah kami di jeti Gua Bewah. Tak tunggu lama, lepas briefing keselamatan, kami semua naik ke atas. Jadi mana-mana yang tak larat, diorang akan duduk kat houseboat ataupun bergambar di sekitar bawah ni saja. Masa ni kita pelan-pelan naik lah. Naik sikit betul rehat, naik sikit betul rehat. Janji sampai ke atas. Kat atas ni macam biasalah, kita tengok rangka manusia dan masuk dalam mini museum. Kemudian kita masuk dalam gua. Masa ni kami kat dalam gua, tengok-tengok serangga, tengok-tengok batu dan bergambar. Kita menghayati ekosistem dalam gua ini. Last, sebelum turun, kita bergambar dulu kat atas ni. Okey. 1, 2, 3. Kita di mana? Gua Dewa Tasik Klinik. Semangat, semangat.